Memperkenalkan AR Cable Basic Cabling Installation dengan pembelajaran bersama Augmented Reality dan juga pendidikan kabel yang interaktif. AR Cable Basic Cabling Installation bukan sekadar aplikasi, namun ini adalah langkah pertama untuk kita menuju kejayaan dalam pemasangan kabel. Sama ada anda seorang pemula ataupun seorang yang ingin belajar sendiri, kami di sini sedia membantu anda. Objektif kami hanya adalah untuk membangun AR Cable Basic Cabling Installation. Seterusnya adalah demonstrasi cara pemasangan kabel dengan bantuan Augmented Reality, dan akhir sekali ialah memberi pendedahan kepada pengguna dengan cara ialah mensimulasikan menggunakan Augmented Reality. Ia menawarkan 3 ciri utama yang direka untuk semua tahap pengguna, dari pemula hingga mereka yang ingin belajar secara sendiri. Yang pertama, panduan langkah demi langkah yang memberikan pengguna keyakinan untuk memulakan pemasangan kabel dengan tepat. Seterusnya, pengetahuan yang lengkap tentang kabel dan jenis-jenisnya. Dan akhir sekali, kuis yang interaktif untuk menguji pemahaman dan memperkukuh kemahiran yang dipelajari. Kami juga memastikan aplikasi ini mesra kepada semua pengguna dan pengguna rabun warna, dan fungsi-fungsi yang direka khas untuk mengenal pasti pemasangan kabel dengan lebih tepat dan meyakinkan pengguna untuk memasang kabel. Dengan adanya aplikasi ini, kami menyediakan panduan yang lengkap dan asas-asas yang lebih menarik kepada pengguna supaya kita boleh memasang kabel dengan secara rapi dan kemas. Selain daripada itu, ia boleh menjimatkan masa dalam segi penyelesaian masalah dalam dunia nyata supaya ianya mereka boleh menggunakan untuk menyiapkan projek dengan lebih pantas dan Kini kita di fasa pembangunan. Kami memiliki Unity untuk menghidupkan fungsi Augmented Reality, di mana setiap pergerakan dan setiap interaksi kami dikod agar kabel dapat dipamerkan dalam bentuk 3 dimensi dan fungsi yang dapat membantu sebagai bantuan kepada pengguna. Pelbagai percubaan yang dijalankan sewaktu pembangunan, ada yang perlu diubah dan ada yang perlu diperbaiki. Dari Java ke Python ke C#, pelbagai uji cuba telah kami lakukan untuk menghasilkan aplikasi ini. Oleh sebab itu, kami menggunakan metodologi iteratif waterfall model. mari kita mulakan dengan demonstrasi. Selain daripada antarmuka yang menarik, inilah fungsi dia. Hanya tekan pada simbol AR ini, kita akan dibawakan kepada kamera untuk menggunakan Augmented Reality dengan cara imbasan markers yang telah dihasilkan. Akan ada paparan mengikut langkah yang telah disediakan. Langkah dari permulaan pemasangan kabel sehingga dapat menggunakan kabel tersebut. Seterusnya, demonstrasi informasi. Pengguna hanya tekan pada simbol informasi di navigasi bar dan klik pada butang Learn More. Seterusnya, pengguna boleh pilih jenis kabel yang ingin mereka pelajari. Selepas membuat pilihan, maklumat mengenai kabel tersebut akan dipaparkan dengan infografi yang disediakan. Anda juga boleh melihat model kabel dalam bentuk 3D dengan mengklik butang pembesar. Untuk menguji kemahiran anda dalam pemasangan kabel, anda boleh menjawab soalan-soalan yang telah kami sediakan di bahagian kuis. Untuk ke bahagian kuis, pertama sekali anda perlu menekan button kuis di bar navigasi. Klik pada button Attempt Quiz. Kami telah menyediakan 50 soalan secara rawak yang berkaitan dengan kabel-kabel yang telah anda pelajari. Sistem kuis ini juga dapat menyimpan markah-markah terbaik anda, dan yang paling mencabar sekali adalah jika anda menjawab satu soalan dengan jawapan yang salah, markah anda akan disetkan kembali kepada kosong. Dengan sokongan Augmented Reality, aplikasi ini menyediakan platform yang menarik untuk pengguna, pemasangan kabel yang lebih mudah difahami dan dilaksanakan dengan betul. Dibangunkan dengan fokus kepada pengguna, AR Cable Basic Cabling Installation memudahkan anda meningkatkan produktiviti dan mempercepatkan pemasangan kabel. Mulakan perjalanan anda dengan AR Cable Basic Cabling Installation dan menjadikan pemasangan kabel sebagai satu kemahiran yang anda kuasai.